luka rindu. Walau sudah berlalu dan kau masih hidup, harta kau tinggalkan jadi rebutan buat keluarga insan. Manusia ini lama loba, tak kira dosa pahala. Titian cinta, oh manusia, sekali masa berputih jua. Oh, oh, Cik Manisa. Aku akan jumpa di malam ni. Ha. Eloklah kita jumpa kat sini. Ya, tapi saya nak kena jumpa Kak Azhar, temu janji kan? Kau selesaikan cepat. Ya, betul. Kita pergi sarapan dulu. Ada benda kita nak bincang. Ya ke? Mana? Sana lah.
Cepatlah ya. Hei. Mana tu rasa ni? Tengok. Mana tu rasa? Mana tu rasa? Tengok. Cepatlah ya. Ya Allah, muka engkau orang ni lagi. Engkau ni anak Asyad ni kan? Apa nak jadi dengan korang ni semua? Ambil benda haram ni dekat kebun aku pula. Berapa kali aku nak halau korang ni semua? Ha? Bapak engkau orang semua orang kenal tau. Pak Lan. Jangan nak jadi ustaz dekat sini, boleh tak? Ha? Jangan sibuk hal kita orang. Berambus, boleh tak? Berambus. Sibuk je lah. Aku nak bagi tahu kat kau, Kalau kau bagi tahu dekat bapak aku tikam kau. Aku tikam kau. Aku tak takut pun. Aku tikam kau. Astagfirullahaladzim. Balik! Balik! Pergi! Macam mana lah? Budak-budak sekarang. Boleh tak, Wan? Mana lah kau? Adia, dah kenapa dengan kau ni? Ha? Kami gatal lagi kau, Pagi-pagi lagi ni. Tak ada malu ke kau? Apa bendanya, Mak Odah? Tengoklah nak kesayangan Mak Odah ni macam mana keadaan dia. Tahu nak salahkan saya je. Kau ia pun tanyalah Syazwan, kenapa saya yang bawa balik? Anak aku ni okey aje. Engkau tu merenyam semacam. Berkawan dengan jantan aja. Tak tahu aku nak cakap dengan kau ni. Sekarang kau pergi balik. Balik, aku kata balik. Dari pelabuhan, semua kontainer barang dah sampai. Tapi Dato' Aziz nak jumpa Pak Ku. Dia sangat bertegas dan bersungguh nak jumpa. Saya tak pasti kenapa. Dan petang nanti, rakan kongsi dari Geneva nak jumpa di Marriott Hotel. Macam mana dengan Manisa? Dia sudah balik dan takkan datang balik dalam 2-3 hari ni. 3 hari apanya? Itu masa aku kelam akan balik kan. Dan saya suruh awak jauhkan dia seminggu, 2 atau 3 minggu. Maaf Pak Ku, saya dah cuba. Tapi Cik Manisa tak macam arwah bapa saudara dia dulu. Tuan Haji Osman senang dibawa dibincang. Tapi Cik Manisa ni lain. Bukan dia yang lain. Awak tu yang gagal. Wah.
Ya, Pak Ku, benda tu. Pak Ku jangan risaulah. Saya ada orang boleh selesaikan. Ya, saya faham. Kalau macam tu, saya akan gunakan cara yang lebih halus lagi. Pak Ku jangan risaulah. Tapi Pak Ku kena ingat dan berhati-hati tentang kepulangan cucu Pak Ku daripada tanah Arab tu. Ya, saya faham. Baiklah. Pak Ku? Melissa, sebenarnya Pak Cik nak minta Melissa menguruskan satu wasiat yang besar. Yalah, walaupun Melissa masih muda, tapi Pak Cik yakin Melissa lah orang yang paling layak untuk menguruskannya. Melissa tahu kan, Pak Long tak pernah salah dalam mentafsir orang. Tapi amanah ni berat loh. Kenapa Pak Long nak kena serahkan pada Nisa ataupun dengan orang lain? Pak Long kan ada... Bukan apa, ini sebagai persediaan. Yalah, dalam kehidupan ni kita tak tahu bila ajal kita akan sampai. Dan kalau ada apa-apa yang terjadi pada Pak Cik dah pun serahkan pada Melissa. Pak Cik yakin Melissa tak akan mengecewakan Pak Cik. Pak Ku. Robert, malam ni kau ikut aku bawa rakan kongsi aku dari Geneva ke kelab petutup kita. Kita panggil Angie dan Gloria datang sekali. Baik, Pak Ku. Saya uruskan. Kenapa dengan kau? Tentang urusan perjanjian tu, Pak Ku. Dah pernah perjanjian, tak siap lagi. Nah, aku boleh beri kau masa. Walaupun esok lusa, Ikram akan balik. Tak apa, kita tahu apa nak buat dengan dia. Dah siap kerja kau. Tapi Pak Ku, saya kena jumpa Ikram. Tak boleh. Dan aku tak mahu dia tahu apa yang sedang kau uruskan. Kalau saya tak jumpa Ikram, lambat semua ni akan selesai, Pak Ku. Dan aku kata tak boleh. Tak boleh. Dan kau fikirkan cara lain. Jadi kerja kau selesai. Faham?
Ayah tak nak cakap apa-apa ke pasal hal siang tadi? Kalian lapar tak? Kalau lapar, mari kita makan sama-sama. Jangan sembang bab-bab lain lah. Isyak dia lagi ayah nak ke masjid. Ada mesyuarat kerja masjid lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ayah. Makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Petang tadi mak kau datang. Bising dia pasal kau dengan Alia tu. Kau masih buat hal lagi dengan Alia tu? Alah, mak tu. Macamlah pakcik tak tahu perangai mak tu. Tak ada apa-apa lah. Tak, budak Alia tu bukan elok pun. Nama je perempuan. Itu yang kau nak buat kawan. Apalah dosa Alia tu. Sampai semua orang kampung kecoh mengata pasal dia. Sampai orang kata dia tu rosakkan anak orang lah. Apalah. Arutlah. Tak apa lawan. Pakcik nak masuk dalam nak buat air. Ya, pakcik. Wan. Cik Alia. Sengih dua-dua orang. Umpat aku lah tu. Mana ada? Tak ada. Ya. Jom. Lepak. Jom kau ke main lagi. Memanglah aku nak ajak lepak. Okey. Jom kita. Jom. Kita dah lambat ni. Jom. Ada je kerja korang tengah malam ni kan? Bila aku nampak muka kau, aku jadi pening lah. Aku pergi mana-mana mesti ada muka kau kan. Kau mengintip kita orang Lebih baik kau balik lah. Kau belajar masak ke apa-apa ke. Tolong sikit. Aku memang pandai masak. Masalahnya yang korang menggelabah semacam dah kenapa? Buat salah lagi lah tu. Cuba cerita sikit kat aku buat apa Curi buah orang? Ke curi motor orang lagi? Curi buah. Budak ni aku. Apa ni? Sudahlah. Tak bercampurlah dengan diorang ni. Banyak hal pula nanti. Jom Alia. Tak. Betul kata orang suruhan kau tu. Lebih baik kau berambus lah weh. Cepat sikitlah. Ya. Lintas. Sibuk Kita orang rentas desa lah. Jom. Jom. Weh. Penat. Yang kau halang aku apa pasal, Wan? Kau tahu tak, budak Joe tu dengan geng-geng dia, semua tu patutnya kena sumbat masuk lokap lama dah. Biar dia orang sedar sikit. Alia, aku ni bukan apa. Aku tak nak susahkan kau. Nanti, bapak kau nanti macam mana? Apa bendanya? Budak tu menagih lah, weh. Dia bukan takat menagih je. Dia jual dadah dekat budak-budak sekolah dekat tengah pekan sana tu, Itu pun boleh terlepas lagi sampai sekarang. Tak faham betul aku. Biarlah kat diorang nak menagih ke, nak apa ke. Biar je polis buat kerja. Kau jangan menebuklah. Kau tengok, inilah masalahnya. Cara fikir kau tu tak betul, Wan. Memanglah aku biar polis buat kerja. Tapi sekarang ni kita sebagai masyarakat, patutnya kita kena ambil berat juga tentang hal keselamatan kita. Polis banyak lagi lah perkara yang diorang nak kena selesaikan. Kalau kita tak tolong, siapa lagi nak tolong? Yelah. Apa-apalah. Sekarang ni, apa yang aku nampak, engkau tu patut pohon jadi polis. Sebab kau tu, tahu tak, garang sangat.
Macam singa jantan, kau tahu tak? Raka hati. Cucuku Azhar dah balik kot. Aku gila rindu kau lah. Dah 2 tahun Ada? 2 tahun itu. Hari ni aku balik juga. Kau kena ingat bila lelaki bujang paling sensasi macam aku balik Malaysia, kau dah tak ada tempat lah. Aduh. Okey lah, tapi itulah betul juga. Kau memang hebat, Beb. Sebab aku tengok kau harta pun banyak, senang. Dan aku boleh rasa yang sebahagian daripada manusia kat Malaysia ni nak sikit harta kau. Betul tak? Tapi aku pandang dari sudut yang lain ni terus. Aku rasa kau lah seorang sahabat, teman, kawan aku yang tak pernah nak ambil kesempatan ke atas apa yang pernah aku ada ni. Aku tahu kalau kau nak, kau boleh tapi kau tak nak. Walaupun aku bagi, tapi kau tak pernah pun nak. Tak. Kau pergi jauh kenapa ni? Aku tak pernah fikirlah nak ambil harta kau ke apa. Kau dah macam adik-beradik tau. Kau dah anggap kau macam adik-beradik aku dah. Aku tak sanggup lah buat macam tu. Baguslah macam tu. Madinah okey? Semua okey. Biasalah kita tempat orang kan. Jadi rebutan buat keluarga insan manusia.
Halo. Dia dah ada kat KL dah. Aku tak tahu dia pergi mana. Apa yang penting sekarang ni dia dah ada kat sini. Kau kat mana sekarang? Kau bagi tahu dia cepat. Okey. Lama dah. Dalam 20 minit. Macam-macam dah bagi tahu kat dia. Dia tetap nak tunggu. Ya. Baiklah. Tak ada alasan lagi, Julia. Melambatkan tugas saya sebagai dakwa awak dan melaporkan pada pihak berkuasa. Awak ingat ni soal kecil ke? Ni soal wasiat, soal amanah. Awak ingat saya suka-suka ke datang sini ulang alik banyak kali, ha? Di mana Kuasa? Mana? Dia sekejap lagi akan sampai. Maafkan saya. Nak apa-apa? Kopi? Teh? Ku Azhar. Tak apa. Saya boleh tunggu dekat kafe kat bawah tu. Bila Ku Azhar sampai sini, saya naik. Dan saya ada pasang mata-mata di setiap sudut bangunan ni. Awak jangan main dengan saya lagi ya, Julia. Awak ingat saya tak tahu nasihat awak? Memang sengaja tak nak bagi saya jumpa Ku Azhar kan? Walau macam mana pun hari ini juga saya kena jumpa dia. Awak faham? Awak faham tak? Bagus. Saya nampak awak ya. Dan ini hal wasiat, hal amanah arwah Embu, ibu kandung saya. Mesti saya nak segera diselesaikan. Ini amanah orang meninggal dunia, jangan buat amanah. Baguslah kalau Pak Ku faham keadaan tu. Tanggungjawab ni amat berat bagi saya selepas saya meninggal dunia. Dia minta saya sambung amanah yang diberikan oleh Engku Basirah, Engku Al-Razi, yang biasa dipanggil Embu. Jadi ini Pakku. Saya rasa kita jumpa di masa yang ramai. Sini tak selesai. Saya rasa tak sedap hati. Julia buat siang untuk malam besok. Boleh, Cik Marisa? Tapi kenapa TV? Ya, maaf saya, kepala saya tiba-tiba macam melayang saja. Julia, ubat saya. Ya, Pak Ku, sebentar. Cik Marisa, sila keluar dulu. Pak Ku memang ada kala sekarang penyakit macam ni. Maafkan saya. Jadi malam esok saya bawa Cik Marisa bawa apa saja semalam. Nanti saya hubungi Cik Marisa. Serangan macam ni membahayakan Pak Ku.
Mak Long, Nisa rasa Nisa tak boleh sambung lah kerja Pak Long yang dulu tu. Nisa nak bagi orang lain. Entahlah, bukannya apa Mak Long. Nisa rasa macam lain macam. Lagipun Kau Azhar tu macam tak nak sambung zaman rambut tu. Tu yang Nisa rasa macam pelik. Mak Long, Pak Long cerita apa-apa tak? Itulah, Nisa yang nak jumpa Mak Long. Yelah. Orang jaga diri yelah, insyaAllah. Assalamualaikum. Ni Idrus, aku rasa kita dah boleh gerak kot sebab ni dah pukul apa. Yang kita jauh lagi tu. Itulah. Engkau. Aku nak terima kasih kat engkau sebab kau banyak mengajar kat aku dan aku tengok kau daripada dulu ni kau okey je kan. Kalau kata Mbok ada, Mbok mesti bangga sebab dia didik kau dengan cemerlang sekali kan. Macam ni lah Idrus. Dalam hidup ni kita ni kadang-kadang bila kita buat dia betul-betul depan lampu merah, memang kita kena berhenti. Kau lagi mana? Semua juga macam aku. Sekali lampu merah betul-betul depan mata aku, kau kena tunggu sampai bila-bila. Lama ayat metafora dia. Aku dah agak dah. Daripada dulu lagi kau mesti jadi penulis, penyajak, penyair, penulis. Lagi sekali penulis. Aku rasa kau takkan jadi ahli perniagaan lah. Aku rasa. Tapi pengarah boleh kot. Boleh. Jom lah. Ya. Woi! Kau kiap. Tak, kaki aku dah nak kena tadi dah. Biadab. Apa hal? Apa hal? Aku tak tahu siapa mamat tu. Tiba-tiba terlaju nak langgar aku, apa hal pula ni? Buat hal lah. Dah. Ini mesti ada yang tak kena ni. Aku pun tak tahulah. Malah petaka apa aku tak tahulah. Dah, tak ada apa. Jom lah, jom. Gerak. Apa hal Nama siapa ni? Ijal. Ni jalan seorang ni dengan siapa? Ada tunggu orang? Sekejap, rumah Ijal kat mana? Rumah anak yatim kat belakang sana tu. Anak engkau tu, kau biar sana kemari. Aku rasa baik elok kau kurungkan anak aku tu kat rumah. Ini tidak. Kau biarkan anak kau sana kemari. Orang dah bercakap dah aku tengok. Hari ni janganlah Alia keluar, ya. Ayah kenapa macam ni? Apa masalah Ayah sebenarnya? Ayah jumpa dengan Makcik Udah lagi ke? Kau ni apa pasal bodoh sangat, ha? Aku suruh kau ikut aku, tak payah cakap apa-apa. Kau menggerabah sangat ni, apaan? Saya ada beberapa maklumat tentang wasiat Kubasirah. Dan perbincangan ini berlaku semasa Pakcik Cik Manisa, Haji Osman dengan syarikat guaman saya. Iya ke?
boleh nak faham aku kan? Tak apa. Kalau kau tak nak tolong aku, tak apa. Aku buat sendiri je. Ha? Wan. Dah. Ah.